Result 15 Pro Max ambil video bulan, gambar bulan. Yang ni kita akan testing kamera untuk part 2. Korang jangan lupa tengok video ni sampai habis. Assalamualaikum guys, selamat datang ke channel YouTube Azrul Sofian. So guys, hari ni aku nak share kat korang part 2 kamera. Mungkin sebab hari tu video aku mungkin agak pendek dan aku juga ada tengok komen kan. Ada yang nak tengok kamera malam dia macam mana, video malam dia macam mana kan. So hari ni aku nak share kat korang 15 Pro Max ni kamera malam dia dalam keadaan low light macam mana. Jom kita test 15 Pro Max ni. Sebelum tu korang jangan lupa subscribe video ni, like, komen dan share. Share dengan kawan-kawan supaya mana tahu kan kalau ada yang dah beli iPhone 15 Pro Max ni, dia boleh tengok dekat channel ni. Dalam masa yang sama untuk hari ni, ada yang best tau. Kita boleh ambil video bulan, ambil gambar bulan menggunakan handphone 15 Pro Max ni. Korang percaya tak? Tapi ada cara dia. Korang jangan lupa tengok sampai habis, nanti aku akan share. Jom kita mulakan kamera malam dia macam mana. So aku akan mula rakam dekat bahagian sebelah sana. Jom. Macam yang korang tengah tengok sekarang ni, yang ni lah dia keadaan kamera waktu malam dia. Ni video lah, kita mula rakam video. So korang boleh tengok contoh dekat bahagian sebelah sana. Dekat bahagian sebelah sana, yang ni nombor 1 main kamera, kemudian zoom nombor 2, kemudian zoom nombor 5. Tu. Okay, ni contoh kamera malam dia, zoom nombor 5 kat sini. Tapi sebab sekarang ni dekat kawasan sini memang dah gelap dah. Tinggal ada jalan-jalan raya punya lampu je, dengan dekat bahagian rumah-rumah orang. Keadaan waktu malam tau. Night kamera dia. Itulah tadi dia punya contoh untuk video kamera malam. Nombor 1, nombor 2, nombor 5 punya zoom. Sekarang ni kita akan test 15 Pro Max ni, dia punya kamera malam macam mana. Dalam keadaan sekarang kan, jom kita mula test. Yang ni contoh rakaman waktu malam dia. Yang ni aku menggunakan kamera hadapan tau. Dalam keadaan yang boleh dikatakan taklah beberapa cerah sangat kan. Dekat kawasan sini dia tak ada lampu tiang-tiang tu. Dia hanya ada lampu dekat bahagian bawah-bawah je. Macam ni. Kawasan koridor sana ada. Alright, ini contoh rakaman daripada kamera hadapan dia. Okey, yang ni hasil rakaman menggunakan kamera bahagian belakang dalam keadaan low light lah. Kiranya kawasan sini, kalau korang boleh tengok kan, dia tak banyak lampu tiang-tiang pun tau. Hanya dekat bahagian koridor-koridor saja. So nanti korang bolehlah tengok result dia macam mana. Alright. Dalam keadaan tadi, kamera depan, kamera belakang. Alright. Itulah tadi contoh rakaman daripada 15 Pro Max ni. Dia punya kamera malam, video malam kan. Korang boleh tengok tau comparison dia sebab aku ada buat sebelum menggunakan night mode dan selepas gunakan night mode. Korang boleh tengok perbezaan dia. Lepas ni, apa aku nak test dia punya kamera untuk video bulan. Okay. Aku akan test untuk video bulan, gambar bulan dekat 15 Pro Max ni. Boleh ke? Tapi dengan ada satu bantuan lah. Jom kita tengok contoh result dia macam mana. Sekarang ni kita akan mula test ambil video bulan menggunakan 15 Pro Max tau. So korang boleh tengok contoh dekat bahagian sini. Aku tengah gunakan additional lens sajalah nak test dekat 15 Pro Max ni. Korang nak tengok tak macam mana? Jom aku tunjuk jap. Korang nampak tak bulan dekat bahagian sebelah sana? Ni contoh dia punya rakaman 15 Pro Max. So yang ni kan aku tengah mula rakam tau. Dan yang ni aku gunakan lens tambahan. Yang ni korang boleh tengok result dia macam mana. Ni contoh dia. Nampak tak tu? Ni bulan dekat kawasan sebelah sini. So dia punya lens tu kat sini, korang tengok kalau kita cabut dia. Tu betapa jauhnya. Bulan dekat bahagian sebelah sana tu, ni di celahan-celahan tingkap. Tu guys, korang tengok. Bulan boleh nampak dengan lagi dekat bila gunakan zoom lens ni. So macam sekarang ni kan, ni aku gunakan ni dia yang kali ke 6.1.
So korang boleh tengok contoh kat sini. 15 Pro Max pun boleh pakai benda ni. Tengok, aku akan cabut benda ni, kita tengok sama-sama. Alright. So bulan tadi dekat bahagian sebelah sana, walaupun kita zoom menggunakan handphone kan, dia tak dapat capture macam tadi. Nampak tak perbezaan dia tu? Tak boleh. Tapi tadi masa kita gunakan barang ni, nampak tak perbezaan dia macam mana dekat 15 Pro Max. So siapa cakap dekat iPhone tak boleh ambil gambar bulan, tak boleh ambil video bulan? Boleh. Yang ni aku saja latih dekat 15 Pro Max dekat yang kita beli dekat Pinduoduo tu, combine dengan ni. Walaupun dekat sini kamera 15 Pro Max ni kan dia dah ditukar, tapi bila combo dengan ni merecik, cantik weh. Nak capture gambar bulan, nak buat video bulan, memang cantik gunakan zoom blend ni. So yang ni salah satu alternatif lah kan. Cara sebab iPhone ni dia punya zoom tu korang tahulah kan macam mana, terhad. Itulah dia tadi guys, result daripada 15 Pro Max ni. Dia punya capture video bulan, gambar kan. So korang boleh tengok contoh, tapi aku menggunakan additional lens lah dekat 15 Pro Max ni kan. Sebab kalau ikut logiknya, kalau menggunakan video dia tak nampak. Korang boleh tengok contoh tadi kan. Saja je lah nak test kan, masuk dekat 15 Pro Max ni. Untuk waktu malam dia, korang nilai lah sendiri gambar video dia macam mana. Alright. So guys, yang tu lah dia semua testing. Kamera dia, kamera depan, belakang, hasil-hasil video dia, gambar yang shot bulan, video bulan tu aku just tambah je lah kan. Untuk korang tengok hasil dia macam mana. So kita akan jumpa lagi di next punya episode, next punya part. Okay, korang jangan lupa like, comment dan share, dan juga jangan lupa subscribe YouTube channel Azrul Sofiani. Kemudian nanti kita akan jumpa dekat next video. Untuk korang yang dah tengok sampai habis, terima kasih. Alhamdulillah, kita jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.